Jebat derhaka. Kenapa marah-marah tu? Ini akhir bulan Ramadan kau mencarut, kau fitnah orang. Masa bila pula aku mencarut dekat live aku? Tak ada. Lepas tu kau cakap aku kena sergah dengan Farouk. Mana ada kena sergah? Dia cakap aku something, aku jawab balik. Dia cakap, aku jawab. Dia cakap, aku jawab. Apa yang kau takut sangat jebat derhaka? Kau takut apa? Aku tanya elok-elok dengan Catwoman, adakah dia ni ahli UMNO? Sebab ramai nak tahu. Ramai nak tahu betul ke ahli UMNO? Dan bila dia kata dia ada pas VVIP, saya so happen saya ada seorang kawan yang memang ada pas VVIP. Pas VVIP ni adalah kepada isteri ataupun suami kepada ahli majlis kerja tertinggi. Faham tak? Saya itu dapat pas VIP daripada seorang yang ada pas VVIP. Jadi apa pasal jebat derhaka ni? Bila kita bincang elok-elok, kita nak tahukan kebenaran, dia koyak. Dia mencarut. Hari ni saya tengok dia paling koyak hari ni. Ini hari terakhir ni Ramadan ni, dia mencarut semua benda. PUKI, dia cakap anak anjing, dia cakap anak haram, dia cakap BABI, dia cakap semua dia carut. Ui, memang tahap koyak paling tinggi. Aku tak pernah tengok jebat derhaka 72 koyak macam tu, mencarut macam gila babi macam tu. Memang kelakar guys. Jadi saya di sini dengan Farouk ke, dengan Catwoman ke, saya akan tanya soalan yang sama. Kalau benar korang ni ahli UMNO, bagi tahulah. Sebab contohnya Catwoman, bila saya dengar, saya tanya, saya interview orang, dia kata dia ni Catwoman ni dia cakap dia ahli UMNO, don tepuh. Jadi kita nak tanya balik, mana ada orang ahli UMNO, dia mengaku dia don sini, don sana. Macam saya dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam, saya baru masuk Shah Alam, UMNO Shah Alam 2022. Jadi saya cakap saya ahli UMNO bahagian Shah Alam. Bukannya saya cakap saya ahli UMNO Kota Anggrek. Jadi kita tak faham kenapa susah sangat nak jawab. Dan Catwoman tadi dia nak jawab dah. Dan bila saya nak naik, dia turunkan balik, takut. Jebat derhaka ni punyalah menggigil. Takut dengan saya. Sampai bila saya request lagi sekali, saya cakap apabila masa aku carut jebat, dia turunkan saya. Lepas tu dia warning dekat Catwoman. Dia kata kalau Catwoman naikkan lagi saya, Azrul Abu Hassan, dia nak turun. Dia takut. Memang penakut jebat derhaka. Kau buanglah nama jebat tu, kau taruh nama sendiri. Macam aku taruh nama Azrul Abu Hassan. Aku tak perlu menunggang nama hang jebat ke, hang lekiu ke, hang lekir ke, hang Nadim ke. Aku tak perlu menunggang nama-nama hebat itu. Kamu ni terpaksa menggunakan nama jebat derhaka nak bagi tahu yang kamu berani. Tapi kamu turunkan saya. Kamu takut. Bila saya naik, Kak Cat dah naikkan saya, kamu turunkan saya balik. Lepas tu siap warning Cat lagi. Kalau Cat naikkan lagi Azrul, nanti kan saya akan turun.